Jangan mahal-mahal. Tengok. Sini berapa ribu sini? 10. Allahu Rabbi. Bapa jadi gitu. Terenung kalau 10 tu orang-orang kaya. Terenung. Nah. Belawang mahal. Bodoh tu. Biar mu nak marah pun. Bak Nabi kata yang berkat yang murah. Tapi kita tak dengar Nabi. Kita berasa kita bijak pada Nabi. Nak ikut orang ramai, nak ikut Nabi. Nabi kata aisarahunna al-mu'ah. Yang paling murah, paling rendah belanjanya. Sebab walaupun rendah belanjanya, mas kahwinnya rendah, nafkah macam biasa setiap bulan. Ingat bila kita kahwin sekali beri je. Dah habis. Nak bulan pula. 2,000 sebulan, 2,000 sebulan, 2,000 sebulan. Nak? Budak-budak dah 10,000. Nah, 10,000 baru beri hak wadah-wadah lagi. Ada main hak dalam dulang apa semua lagi. Pelamin. Allah Rabbi. Apa? Ambil tong minyak tar je. Duduk atas tu. Tak ada masalah. Yang penting bahagia. Betul tak? Dah? Terikut-ikut sangat. Terenung 5,000 standard. 5,000, 6,000 gitu. Faham tak? Comel dah berapa orang. Nak? Kalau ngaji pondok 5,000. Faham? Ni gak boleh nak mahal tapi biar padang patut. Kita nak jual barang mahal biar padang.